Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay guys, hari ni hari ketiga aku dekat Osaka. Kau tahu sekarang ni pukul 5:30 pagi weh. Okay, tapi dia punya terang dia, kau tengok dah macam aku rasa kalau kat Malaysia ni mungkin pukul 7:30 pagi kot kan. Dan kalau pukul 5:30 pagi ni dekat Malaysia pukul 4:30 pagi lah. Oh, aku memang struggle gila lah nak bangun. Tapi memang kena bangun sebab sini dia punya subuh tu awal. Tapi maghrib lambat. So siang dia tu memang panjang lah kan. Dan pagi ni nyaman gila weh. Sejuk gila. Sebab tu aku pakai baju long sleeve. Dah sebab aku bawa baju run long sleeve kan. Pagi ni adalah hari first aku nak lari kat sini lah. Sebelum ni memang penat lah aku rasa kan. Daripada hari first aku datang dah memang chaos kan. Dengan bawa luggage ke sana sini nak sampaikan ke nak pergi berjalan. Lepas tu hujan kan. Semalam pun hari kedua kita orang pergi jauh lah sebab pergi Kyoto kan. Dia ada distrik kan sampai ke Arashiyama. Lepas tu balik pun malam ke kan. Jadi bila balik dah malam tu memang penat gila. Aku letak kepala memang tergogan. Dan nak bangun pagi tu memang struggle. Tapi ni aku dah berjaya bangun. Aku akan lari dekat sekitar sini. Dia tak boleh cakap kuat-kuat sebab macam neighborhood ni senyap gila kan. Kalau aku cakap kuat memang kuat lah suara aku kan. Memang semua orang dengar. Sebab tu aku pakai aku punya DJI Mac Mini lah. Okay. Tapi tanpa meninggalkan masa, aku dah turn on GPS kat sini untuk dapatkan signal. Sebab daripada hari first aku datang pun aku tak pernah turn on signal kat sini lagi kan. So jam aku pun dia dah hijau lah kan. Aku dah dapat signal. Dan ni aku punya Rebel version 5 dah tersedia untuk aku pakai pada pagi ni. First time aku nak buat lari. Sebab hari first tu aku bawa berjalan memang seharian lah. Aku tak pakai kasut lain. Aku daripada 9060 aku tukar pakai Rebel ni. Sampailah ke malam lah aku sampai rumah kan. So ini memang dia kan, kasut ni kalau tanya aku adakah berbeza dengan Rebel version 4, secara overall kan, kalau kita tengok secara overall dia tak berbeza sangat kan. Sebab dia punya compound yang sama, PIBA dengan EVA. Lepas tu masih Phantom Fit kan. Tapi dia punya geometri, dia punya drop sama lagi 6mm kan. Tapi dia punya stack dah increase lah. Okay? Bila stack increase tu, memang aku tak nafikan, memang kita dapat rasa dia punya beza banding dengan versi sebelum ni. Memang lagi ground feel lah. Okay? Walaupun aku tak buat lari lagi kan. Lepas tu dari segi design dia aku memang suka lah. Dan bila aku post aku punya gambar-gambar masa hari first tu, ramai gak yang komen yang cakap kasut ni memang cun lah kan. Dan especially colorway ni lah kan. Sebab ni dia punya limited colorway. Nama dia Urgent Red lah. Okay. Satu lagi yang best aku rasa untuk this version, dari segi dia punya safety features dia. Sebab dia banyak reflektif punya elemen lah kan. Macam kat depan ni kan, dekat dia punya lace dia. Lepas tu dekat dia punya logo, ini nampak macam tak kan, tapi sebenarnya dia reflektif lah. Lepas tu dekat belakang kan, tu pun reflektif punya strip. Dan dia punya comfort memang lebih comfort sebab dia punya padding dekat bahagian upper ni daripada mid sampai ke belakang guys. Okay. Tapi berat, aku tak timbang lagi. Timbang aku kat dalam tak apa, lain kali aku timbang. Okay, nanti aku dah timbang, aku akan tulak pula. Aku akan letak write up dekat bawah ni berapa berat aku punya Rebel version 5 untuk saiz US12. Okay. So dia punya outsole coverage dia, nampak? Dan kalau tengok daripada tepi ni, memang nampak outsole dia lebih tebal lah berbanding dengan yang sebelum ni guys. Okay, jom. Aku dah 5 minit lah. Jom aku pakai dulu kasut ni. Lepas ni kita lari sekitar ni. Aku rasa mungkin aku tak lari jauh sangat. Sebab aku pun masih nak familiarize dengan kawasan ni kan. So jom. Okay guys, memang ada yang tanya dekat aku macam mana dia punya fit kan. Okay, apa yang aku boleh katakan,
Siapa yang tanya tu aku dah jawab lah kan. Dia punya fit macam mana kan. Dia memang bagi aku lebih spacious lah daripada dia punya predecessor dia. Okay, daripada version 4. Sekejap, aku punya Garmin pun nak power save dah. Okay, so pull tab masih tak ada lah. Okay, tapi kau tengok dia punya ni, dia punya apa, tang dia, dia wrap cantik dekat sini. Dia tak ada macam sebelum ni, dia lebih ke dalam lah. Okay, so itu memang aku suka lah. Okay, dan sekejap, pakai lagi satu itu untuk dia punya fit guys. So tapi kalau macam orang tanya aku, bang, kalau kasut ni saya nak bawa jalan-jalan boleh tak? Sebabkan aku dah pakai seharian kasut ni hari tu. Nak bawa jalan memang boleh, tapi pada aku lagi suka kasut yang dia punya midsole dia firm lah, macam aku punya 9060 lah kan. Sebab kalau macam ni, bila kita nak jalan jauh, ini akulah kan, sebab badan aku pun berat kan, aku tak suka midsole yang dia collapse lah kan. Aku nak dia punya support tu lebih firm. Kalau macam ni, dia rasa macam squishy kan. Bila kita macam berdiri lama ke, bagi aku macam kurang prefer lah. Okay, tapi nak bawa pakai untuk berjalan okey je. Cuma kalau lama, aku lagi prefer kasut yang kasut yang lebih firm lah. Macam aku punya Absorb midsole tu okey. Dia punya support tu especially dekat dia punya arc support memang steady lah kan. Okay, dia punya fit dia memang sedap serius. Kalau macam korang rasa version 4 tu macam aku cakap macam dia pendek sikit ke, yang ni tak, dia dah lebih sedap lah. Tapi tengok macam aku ni kan, ni banyak dia nampak ni. Tapi kaki aku dia jenis yang lebih kaki aku normal, tapi ke arah narrow sikit lah kan. Hari tu aku pakai first time tu, aku tak sempat nak buat runner slope pun lah. Duduk sejuk, lepas tu dia macam berangin. Aku rasa tekak aku macam kering lah. Lepas ni kita lari aku tak lari jauh sangat. Kita lari dalam mungkin 5-6 kilo ke. Aku bawa korang walk around plus run around dekat area ni lah. Okay, okay guys, tu dia. Nampak? Dia sebab dia Piba blend kan, memang dia lebih squishy lah. Okay, okay, and logo dia cantik lah. Aku memang suka dia punya end logo tu guys. Sebab macam aku cakap aku tunjuk macam 9060 lah. Sekejap, aku nak betulkan aku punya pot ni. Tu masuk 2 lace. Okay, dah 540 lah. Okay, neighborhood dia memang cantik lah. Ada uncle tengah berjalan juga kan. Sebab aku kat sini, aku tak nampak lagi orang berjalan pagi ni. Jadi aku je lah kan. Aku sebenarnya daripada tempat aku stay ni, aku boleh je nak pergi Osaka Castle. Sebab dia agak jauh lah kan. Tapi 7.3 km kalau macam kita sebagai runner ni, tak ada jauh mana kan. Tapi kalau pergi balik dah 15 kan. Jadi kalau 15 ni aku memerlukan masa yang lama lah kan. Sebab hari ni pula aku nak pergi Nara. So tak boleh lambat. Kalau lambat, hari ni pula hari Isnin, dah saing dengan orang rush hour kan, orang nak pergi kerja benda semua. So aku rasa daripada 5.30 mungkin aku akan settle kan. Kita ambil sejam lah, 5.40 sampai 6.40. Lepas tu before 7 dah boleh siap-siap lah. Okay, so tapi untuk larian pagi ni, aku boleh, kalau kau tahu, kalau macam kau pakai Garmin, kau boleh set tau dekat dekat Garmin punya apa dia panggil, training kot, tak silap aku. Bila kau set tu, dia ada satu option untuk korang cuba aku letak ni, nampak tak? Aku try je, aku tak tengok lah.
So ada satu option dekat Garmin tu, korang boleh plot route larian kan. Tapi aku rasa mungkin aku tak plot sebab nanti kena sibuk lah nak tengok jam kan. So kita lari je, kita dekat sekitar neighborhood ni. Cantik juga kan, sebab neighborhood dia nyaman dan tenang lah. Okay. Aku tak tahu tadi tu nampak ke tak kasut aku, tapi nanti aku tunjuk dengan lebih jelas lah. Okay guys, jom. Siap-siap aku lari, aku bawa korang pusing-pusing dekat sekitar ni. Okay, jom. Sejuk gila lah pagi ni. Tapi pukul 5.40 pagi ni, walaupun dah terang, orang tak ramai lagi lah kan? Kalau ada crossing yang merah, aku akan pilih jalan lain lah. Malah nak stop kan. Neighborhood guys. Aku tak tengok pun pace aku. Kita lari je. Uphill. Layan gigi ni. Okay, crossing hijau. Panjang gila. Panjang banyak gila. Baru settle 1 kilometer 555. Sana tu dia orang punya cemetery aku. Dekat tengah-tengah bandar. Kasut ni aku mid to for food. Memang rasa ground fear ada, tapi less dari sebelum ni guys. Okay, crossing hijau. Kita cross. Double clip. Selesai. Ni ada lagi satu part. Aku rasa ada aku search kot. Apa kan nama tapak ni? Tapi dia orang main baseball. Sebab sini baseball tu culture dia orang kan. Jom crossing ni. Hopefully nampak ah kasut ni dalam skrin aku kan. Dua kilometer 554 guys. Masih konsisten. Uphill lagi. Layan.
Aku rasa dah 5 family mat aku nampak pagi ni. Aku tak tahu aku kat area mana sekarang. Aku main jalan je. Selagi tak membuat aku berhenti, aku akan proceed lah. Sekejap aku tengok GPS. Dekat area Teknologi Benoi Station guys. Jom. Saya melimat lagi. Pusing sini pula. Aku dah pusing dekat park tadi. Ada uncle main baseball. Okay, crossing ni jauh. Macam biasa dah klip. Laju. Dah merah tapi dah lepas. Nice. So kalau macam tadi tu, memang aku tekan sikit. Yes. Responsif guys. Jangan risau. Sekarang ni 5.20 pace 2.88 kilo. Okay guys, 2.99 kilo. Gaya influencer sebenar lepas ni 3 km 554. Woohoo. So aku rasa kita head back. Kalau aku ingat jalan lah. Sebab tempat macam semua sama kan. Tapi insyaAllah kita guna human GPS. Crossing hijau, kita cross. Kalau merah, kita pusing. Mudah je konsep dia. Lawson lagi. Alamak, crossing merah. Tak apa, tak ada kereta, kita jalan je. 4 kilo 5.46 guys. Lagi 2 kilo kita try. Tapi apa-apa pun sampai dekat Airbnb lah. Okay. Sekarang ni aku dah nampak McD sebelah aku. Tapi aku rasa masa datang tadi tak ada lalu McD kan. Aduh ay. Aku rasa ada kesesatan sedikit lah. Nanti aku pusing-pusing dulu. Kot-kot boleh betulkan balik human GPS aku. Barai. Aku rasa aku kena U-turn balik Crossing hijau. Selamat. U-turn dekat 4.5 kilo. 1,5 kilo lagi guys. Jom. Okay guys, bila aku buka GPS, rupanya dekat railway track tadi aku dah masuk lah. Patutlah rasa macam jauh je dari railway track kan. So yang ni kita ikut jalan tikus. Cun-cun. Crossing pun bertukar hijau. Steady brother motor ni. Dia bend the system. Dia bend the rule. Barulah rasa
familiar. Dah ada dekat pavement macam awal tadi weh. 6 kilo 559. Oh dah sampai guys. Aku dah ingat dah ni. Jom. Boleh stop aku dah 6 kan. Nanti OCD marah pula. Alright. Okay guys, aku baru nampak geng pelari tadi. Okay, tapi kita apa-apa pun 35 minit 47 second 6.06 km. Okay, pace 554. Dan sepanjang aku lari dengan kasut ni, aku memang maintain konsisten punya pace. Okay, tapi dekat akhir-akhir tu, sebab macam ada sedikit kesesatan kan, jadi aku nak betulkan tu, dia ambil masa sikit lah. Tu yang pergi 559. So ni Tenggarjaya station memang dekat dengan aku punya BNB lah. Okay, so aku rasa kita akan jalan ke Airbnb balik. Aku akan kongsi sikit pasal kasut ni. Pasal rumah aku biasa kan, Lawson lagi. Ini memang aku kalau keluar kat sini, setiap kali balik, setiap kali pergi singgah Lawson, balik pun singgah Lawson lah. Okay, so ni dia macam ada covered punya walkway. Tapi aku tak terus lah. Aku masuk sini. Okay, sekarang ni pukul berapa lah? Pukul lebih kurang 6.30. Okay, so 6.30 ni orang masih tak ramai lagi, masih lenggang area ni. Kalau dekat train station aku tak pasti. Dekat kawasan ni masih tak ada orang sangat lah. Okay, jadi guys, kasut ni untuk aku punya larian pertama ni, okay, benda yang paling noticeable, aku rasa yang paling aku dapat appreciate adalah dia punya padded upper guys. Okay, sebab dia memang berbeza dengan version 4 lah. Okay, dekat bahagian belakang fit dia memang secure. Lepas tu dia punya heel counter, macam aku tunjuk sebelum ni, ada reinforcement. Okay, lepas tu midsole dia, midsole dia kalau macam korang dah biasa pakai version 4, dia punya feel tu identical. Okay, tapi ground feel tu korang akan rasa less lah. Sebab ada part yang tadi macam bila aku dekat crossing aku tekan sikit kan, yang tu dia tak silap aku dalam 4 lebih ke 5 macam tu, kita dapat rasa dia punya compression, lepas tu decompression, tapi tak rasa terlalu grounded lah. Okay, tapi tu aku punya first run. Of course lepas ni aku akan pakai untuk larian yang lebih jauh lah. Okay, aku sebenarnya one of these days, aku ada lagi 3 hari kat Osaka ni. Aku memang plan sekali aku nak lagi pergi ke Osaka Castle kan. Tapi aku rasa mungkin aku perlukan dalam 2 jam ke 2 jam setengah lah, sebab nak rekod-rekod sikit kan. So dah sampai rumah aku sebenarnya. Okay, jadi guys, itulah aku punya vlog ringkas di Osaka. Okay, untuk larian pertama dengan Fuel Rebel version 5. Okay, memang khas untuk korang lah kan. Dan tadi geng runner yang aku selisih pun memang dia tengok kan, sebab kasut ni colour dia memang dahsyat kan. Colour dia dahsyat. Lepas tu dia benda yang tak release lagi okay. Dan sepertinya aku nak ucap terima kasih banyak dekat korang semua yang tonton video ni daripada awal sampai ke akhir kan. Aku tak tahu dia punya quality macam mana, sebab aku main record je tadi. Okay, lepas tu kalau korang belum subscribe tu channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay, untuk aku punya vlog-vlog yang lebih banyak dekat Osaka ni. Dan terima kasih kepada New Balance Malaysia dan GoCom untuk New Balance Rebel version 5. Okay, jadi guys, kita jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Bye bye.